Okey, Assalamualaikum. Biji Y16 dekat Puchong. Siap full set switch kiri kanan. Switch kiri kanan, lampu cacing dengan monoshock soft filly. Monoshock soft filly 208mm PMP Y16 Y15. Okey, ni sport rim standard. Sport rim standard. Dia nampak tinggi sikit. Lagi satu dia dah buat span seat. Okey, kita nak review switch kanan R15M. Okey, yang ni button start dengan mati enjin. Button merah yang sama So yang ni switch double signal dia. Alright, function. So untuk switch kiri, kita boleh on off lampu. Ada 3 step. 1 2 3. Okey, off semua. Off semua. Okey, second step, lampu dada dengan lampu cacing menyala. Button merah ni pass beam atas bawah. Okey, tembak-tembak. Lepas tu yang third step, lampu rendah, button merah pun boleh pass beam. Ni lampu tinggi pass beam. Right, lampu tinggi, lampu rendah. Signal dah kelip biasa. Belakang dia dah pakai LED apa yang tie kot. So kita dah tukar relay. So dia punya kelip dah normal. Alright, yang berminat pasang on site boleh roger kedai. Assalamualaikum.